Jika ada syarikat yang tawarkan dividen tetap untuk simpan emas fizikal tuan-puan, itu sebenarnya red flag. Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Sistem ni nampak macam simpanan emas menjana income tuan-puan. Hakikatnya, ia adalah pelaburan berisiko tinggi yang sering digunakan dalam scam yang kompleks. Logiknya mudah tuan-puan, institusi yang simpan aset berharga seperti emas akan dikenakan charge kepada kita. Bukan mereka bayar kita untuk simpan emas kita. Penyimpan emas sebenar tahu, emas fizikal tidak menjanakan pendapatan ataupun aliran tunai. Hanya ada dua cara untuk dapatkan wang daripada emas tuan-puan. Pertama sekali, jual pada harga lebih tinggi. Yang kedua tuan-puan, pajak untuk dapat tunai. Jika ada syarikat janjikan income tetap daripada emas fizikal, itu biasanya tanda sistem Ponzi, menggunakan wang pelabur baru untuk membayar pelabur lama. Pelaburan sah pun tidak janjikan pulangan tetap tuan-puan. Cuba tuan-puan tengok, dividen dekat ASB ataupun KWSP pun ada turun dan juga naik. Ini kan pula emas yang harga dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya faktor ekonomi dan juga geopolitik. Lebih bahaya lagi tuan-puan, mereka tawarkan insentif jika tuan-puan bawa masuk orang lain. Awak-awak nampak macam lancar tuan-puan, dividen dibayar beberapa bulan untuk bina kepercayaan. Bila aliran pelabur baru mula perlahan, akan ada pelabur yang tak dibayar. Tapi sebahagian daripada mereka masih lagi dapat. Ini buatkan ramai fikir, mungkin akaun aku saja yang bermasalah. Pelabur terus tunggu hingga lebih ramai sedar dan buat aduan. Ketika itu tuan-puan, syarikat sudah pun hilang. Simpan emas RM50,000, dapat dividen RM600 sebulan. Akhirnya emas yang jauh lebih bernilai itu hilang begitu saja. Sebab itulah tuan-puan, kebanyakan pakar kewangan dunia bersetuju bahawa emas fizikal tidak akan dan tidak mungkin menjana dividen ataupun pendapatan. Sebagai penyimpan emas yang berilmu, simpanlah emas untuk lindungi nilai, bukan untuk kejar pulangan tetap. Emas fizikal dalam tangan sendiri adalah hak mutlak kita tuan-puan. Kita boleh jual bila-bila masa tanpa bergantung kepada pihak ketiga. Sebab itulah tuan-puan, bila tuan-puan bawa kawan-kawan tuan-puan ataupun kenalan-kenalan tuan-puan kepada skim yang macam tu tuan-puan, mungkin tuan-puan akan hilang kepercayaan mereka pada satu masa nanti. Sebab itulah tuan-puan, saya ingin bagi amaran ketat tuan-puan supaya jangan join mana-mana syarikat yang berkongsikan dapat dividen ataupun pendapatan. Emas tak boleh menghasilkan pendapatan ataupun income. Kalau tuan-puan nak untung simpan emas, pastikan tuan-puan simpan dengan matlamat dan untuk jangka masa panjang. InsyaAllah tuan-puan dah untung dah sebenarnya. Sekiranya tuan-puan nak simpan emas dengan ilmu, bermatlamat, nak kaya dengan emas, rujuk pin video saya ataupun isi borang saya kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.